first kali kita akan buat sandwich telur premium. Jadi first kali kita kena ada telur. Jadi bila awak dapat telur nanti, awak kena basuh. Faham? So awak kena basuh, dan bila dah basuh awak kena pecahkan. Pecahkan ni simple je lah. Cari benda yang tajam. Contohnya macam pisau. Tapi pisau bahaya tak mau. Cari benda-benda yang Ketuk-ketuk. yang kita boleh ketuk. Contohnya macam sudu. Pegang elok tau. Pegang elok, ketuk sekali je. Tapi ketuk tengah-tengah tau. Ketuk tengah-tengah. Tu kalau ustaz senang je. Pak terus dekat meja, contohnya macam ni. Lepas tu buka. Buka tu pelan-pelan. Tak mau macam pak terus. Nanti dia terabur. So buka pelan-pelan macam ni. Nampak? So kalau ada apa-apa, korek je. Bawa keluar. Faham? Ni ustaz tahu apa ni. Siapkan minyak goreng, kita goreng. Hello. Cakap easy. Okay, awak kena buat apa? Kena kacau ke kena biar? Kalau terlalu dadak, Jadi scramble egg. ya, pelan je. Faham? Pelan je. Bangun daripada solat. Besarnya solo. Asal pensel lah kan. Kita kena apa panggil? Kupas. Kupas. Okey, kupas. Kupas. Senang ke susah kupas? Senang. Kita potong ni jangan besar sangat. Nanti susah nak makan, jadi tak sedap besarnya. Okey, so potong pelan-pelan. Jom saya akan tolong awak. Ni. Ni ukuran juga ni. Nipis ke tebal tu? Macam ni tebal. Macam ni nipis ukuran dia. Faham? So macam ni. Ustaz nak pakai tiket je timun. Nanti awak potong masing-masing. Okey, so yang ni letak dalam bekal dulu. Laju. Macam ni kita potong sini je. Macam ni. Seorang akan potong nipis je. Tapi tangan macam ni, macam biasa. Tomato ni susah sebab apa? Sebab dia bulat. Takut dia apa? Takut dia macam lari-lari. So kuat sikit pegang dia macam ni. Tak bagi 2 je cukup. 3 lah, tak bagi 3. Okey, potong lagi. Kalau kena tangan. Kita kecil je cukup dah, tak payah besar. Kita bagi dia macam kecil. Sebab kau kat sayur pun. Okey, so okey, kubur sikit je. Macam ni. Sikit je. Sikitnya. Okey, lepas tu Oi. setengah tadi awak akan jadikan dia egg mayo. Campur sikit. Mak saya pernah buat. Campur sikit, hancur. Nanti buat kat rumah senang. Tapi letak black pepper dah sedap. Ini basic je. Masuk dalam. Ha? Dalam. Ui. Okey dah. Okey betul. Buat banyak sikit. Buat lama sikit. Faham? Memang dengan lapar semua sedap. Okey. Hancurkan sikit lagi. Okey. Lagi. Kenapa tak atas dengan telur je? Lagi tak boleh. Itu kita nak buat hiasan. Okey. Batu. Tutup dah cukup. Banyak ya roti. Potong ni kena macam ni. Tangan kena macam ni. Tak. Pelan-pelan Pelan lembut je potong. Letak dalam telur kat sengket. Telur. Dah jadi dah. Dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so biar macam ni je. Faham? Okay, lepas tu kita ambil apa tadi? Fries. Okay, yang ni simple je. Kita punya Bahaya tak? French fries. Macam nak sendiri nanti. Okay, so Ustaz ambil sikit kentang yang Ustaz buat tadi. Kentang ni awak banyak. Okay, lepas tu kita letak kat sini. Faham? Kita letak kat sini. je dah. Nice ingredients. Okay. So Tamat dah sudah. okay, simple je kita punya menu. Sandwich telur. Sandwich telur. Mengaji best. Tomato. Sandwich telur. Sandwich